Weh, motor apa ni kecil sangat? Lepas dah sekarang ada sebiji EV bike yang terbaru, Easy Ray 1. Jom kita tengok apa kelebihan motor ni. Eksklusif untuk semua follower dan nak review motor ni buat pertama kali, Ray 1 daripada Easy. Skuter yang sesuai untuk city ride, lagipun eco-friendly tau sebab motor ni motor EV. Charging port dia ada dekat bahagian depan ni, hampa nak charge pun pakai plug 3 pin macam biasa je. Nampak dah tulisan be different tu, memang betul-betul different. Motor ni hampa charge 3.5 jam pun dah full dah. Dekat atas charging port ni, si ada USB port lagi, nak sambil-sambil charge handphone pun boleh. Ni soalan paling hot sekali, mesti pun nak tanya, top speed berapa kak? Top speed motor ni 60 km/h, tapi tengok juga berat badan, rintangan angin. Tapi ada 3 mode abang boleh pilih, mode 1, mode 2 dan juga mode 3. Mode parking pun ada, jangan risau in case lah hampa letak anak dekat sini, lepas tu anak terpulas throttle, tak jalan tau, selamat. Okey, mai tengok dekat bahagian poket depan ni, dalam tau nak letak barang. Easy pun bagi satu hook dekat depan, nak gantung barang pun boleh. Lagipun hampa tengoklah floor panel dia ni bukan main luas, nak letak barang, nak letak kaki pun lepas lagi. Selain tu lampu pun main fully LED depan belakang, jangan risaulah nak bawa malam-malam. Motor ni pun bertambah selamat main display depan belakang. Jarang tengok motor EV dapat display belakang tau. Nak naik 2 orang pun tak ada masalah. Seat ni walaupun nampak kecil tapi boleh je naik 2 orang. Tempat letak kaki orang belakang pun ada ni. Harga motor pun RM5,000 lebih saja. Nak dapatkan Easy Ray 1 ni, tekan beg biru, nanti dah roja semua detail. Jomlah beli motor EV sebiji. Nak buat ronda-ronda best ni, pakai daily pun tak ada masalah.